Okey, silap besar trader baru guna CQG. Salah time frame ke? Terlalu banyak indikator? Atau tak ada volume? Happy trading guys, jumpa lagi kita pada video kali ini. Untuk video yang seterusnya, tajuk kali ini akan menerangkan tentang silap besar trader baru menggunakan CQG. Bukan silap guna CQG tu, tapi mungkin kaedah penggunaan tu salah. Jadi malam ni saya akan kupas tajuk ni supaya kita boleh memperolehi konsisten dalam trading kita. Okey. So, ramai trader FCPO rugi bukan sebab setup mereka ni salah, tapi sebab cara mereka guna CQG tu sendiri yang salah. Biasalah, benda apa-apa pun kita kena ada guru, kena ada mentor yang pernah menggunakan, yang ada pengalaman dalam aplikasi ataupun apps tersebut. So jom kita tengok kita punya chart. Okay, ni adalah background CQG kita. Jadi dalam saya nak share malam ni kesilapan paling biasalah trader baru ni yang guna CQG ni. Kesilapan kecil dia sebenarnya, tapi kesan dia tu boleh menyebabkan akaun tu habis. Maksudnya akaun tu habis macam mana? Fund tu boleh habis. Okey, untuk pengetahuan semua, CQG ni dia adalah platform yang profesional. Tapi kalau kita guna tu cara dia salah, platform yang terbaik pun kita tak boleh nak selamatkan kita dalam trading. Jadi kat sini kita kena kesan daripada kesalahan tersebut, apa yang akan kita alami. Okey, antaranya kita akan jadi salah tafsir market lah. Salah tafsir market. Yang kedua, kemungkinan besar kita akan entry tu hanya based on kepada emosi semata-mata. Yang ketiga, dia akan jadi overtrade kerana benda tu akan mengelirukan kita sewaktu kita dalam trading. Dan seterusnya, kesan dia akaun akan jadi cepat susut. Jadi saya nak ulas satu persatu bahagian ni supaya kita boleh ambil iktibar, dan benda ni kita boleh perbaiki bersama-sama untuk tak ulanginya di masa hadapan. Okey, so kesilapan yang nombor satu lah yang trader baru ni lakukan. Dia letak terlalu banyak indikator. Bila terlalu banyak indikator, chart tu akan jadi sangat serabut. Sehingga kan ada satu masa tu, saya pernah lihat dekat dalam media sosial, sampai tak nampak langsung bentuk candle dia tu, sebab terlalu banyak indikator. Dan apa yang kesilapan yang berlaku, sampai jadi tak faham market tengah uptrend ke, market tengah downtrend ke. Dia dah jadi confused kat situ. Jadi trader yang konsisten, dia akan baca harga, lepas tu dia akan tengok volume. Dia bukan tengok indikator. Indikator ni alat bantuan sahaja. Sekiranya kita dapat kenal pasti kelemahan kita kat mana, baru kita guna indikator. Tapi kalau kita dapat mahirkan trading tersebut tanpa perlu menggunakan indikator, itu adalah lebih baik. Kesilapan yang kedua pula, tadi kesilapan yang pertama banyak indikator. Kesilapan yang kedua pula, ramai trader baru ni dia terlalu fokus kepada time frame kecil. Contohnya M1, M5, M10. Masalah dia, bila dia tak faham struktur besar tu kat sini, dia akan jadi panik. Sebab apa? M1 dengan M5 dia takkan menunjukkan struktur besar. Malah M1 ni kadang-kadang candle pun kita tak nampak. Jadi kat situ jadi kita akan jadi sukar nak predict daripada segi analisis kita tu sama ada buyer atau seller menguat. Itu akan jadi masalah. So apabila kita terlalu fokus kepada time frame kecil pula tanpa melihat pada time frame besar terlebih dahulu, entry itu akan jadi terlalu kerap. Bila entry terlalu kerap, itu antara salah satu punca juga ataupun penyebab kenapa akaun akan burst. So, time frame kecil ni boleh masuk akal lepas kita
faham arah besar asal arah besar terlebih dahulu. Kalau tak faham arah time frame besar, memang akan rosak lah, daripada segi direction, daripada segi analisis, daripada segi SOP. Sebab time frame kecil ni anytime boleh dilanggar oleh institusi trader, hedging punya institusi. Benda-benda ni akan jadi penyebab dia. So, jom kita tengok kesilapan yang ketiga pula. Kesilapan yang ketiga ni pun main peranan, tapi ada setengah orang tak ambil pot langsung. Maksudnya tak kisah sangat lah. Kalau kita mahir, advantage. Kalau kita tak nak gunakan dia pun tak jadi masalah. Biasanya harga tanpa volume adalah pergerakan lemah. Maknanya volume pun main peranan. Tapi bagi trader yang menggunakan naked chart, biasanya volume akan dipengaruhi oleh trend. So kalau trend tu kuat, trend tu signifikan, jadi volume adalah banyak. So bila entry, selalunya entry pada volume mati ni, market akan menjadi sideway. Market tu akan jadi tak bergerak, dia duduk di kawasan range yang sama. Dia jadi market ragging. Ragging ni dia duduk dekat tempat tu, main pun 2 tick, 3 tick, dia main kat situ je. So masa lagi satu, bila kita tak mahir daripada segi melihat volume dalam charting ni, kita akan salah tafsir mana satu market slow, mana satu market rehat, dan mana satu market trending. Kat situ pun akan jadi penyebab. Yang ketiga, dia salah timing lah. Salah timing ni pun salah satu faktor juga apabila tak ada volume. So volume ni dia bukanlah orang kata saja-saja buat. Dia adalah menunjukkan bukti ada market betul-betul bergerak ataupun tidak. Itu fungsi volume. Tapi kalau rasa aku tak pernah tahu pun volume sebelum ni, jangan risau. Sebab apa? Sebab daripada segi pergerakan chart di time frame yang besar pun boleh memberikan kita gambaran waktu tersebut ada volume ataupun tidak. Apa yang saya perolehi hari ini, ada good news daripada sahabat kita daripada Sarawak, dapat buat profit lebih kurang dalam 6 tip dengan hanya dia tak tengok volume, tapi mengenal pasti trend yang betul. Itu salah satu kaedah yang kita boleh kongsi ni. Keempat, jom kita tengok apa benda yang keempat ni yang menyebabkan akaun selalu rosak ni, penggunaan CQG ni. Yang keempat ialah silap teknikal. Ini sebab silap teknikal. Silap teknikal ni bukan sebab technical trading tu, tapi dia silap daripada segi pemilihan kontrak. Contohnya, silap pilih kontrak dah nak expire, kontrak dah slow, kontrak yang dah tak ada volume, diguna kontrak tu. Jadi kita kena sentiasa beware dan beringatlah bila kita nak tukar kontrak, kita kena sentiasa ada reminder. Yang kedua, salah time frame pun jadi faktor juga. Macam kita sebut tadi, terlalu bergantung kepada time frame yang kecil, lebih mudah nak merosakkan akaun. Seterusnya adalah salah akaun. Ini biasanya lah untuk yang belajar dengan kami, biasanya akan terus kepada akaun live. Sebab dalam akaun live dia akan dapat memendekkan masa kerana dia melalui proses pembelajaran yang lengkap. Kalau kita buat demo, kita mungkin memanjangkan masa kerana kita tak belajar melalui proses yang lengkap. Maksud proses yang lengkap tu, dia tak ada emosi. Kalau demo dia tak ada emosi. Kalau live ni dia ada emosi. Emosi ni penting tau. Maksudnya emosi ni kadar ketahanan kita. Contoh macam sebelum ni, kadar ketahanan kita melihat floating paper loss terlebih dahulu sebelum berlakunya profit. Itu adalah benda normal. Power macam mana pun, mahir macam mana pun, paper loss tetap akan dapat dilihat terlebih dahulu sebelum profit dilihat. Kenapa? Market
bergerak macam tu. So jadi untuk nak elakkan benda ni berlaku, kesilapan teknikal ni, kita kena semak dulu. Semak kita punya kontrak, lihat kita punya overview, time frame besar. Untuk account tak dah lah. Untuk account ni check balance saja. Check lah kita punya margin, sama ada dah margin tu dah makin sikit ke, supaya apa tau, sekurang-kurangnya at least bila kita tahu jumlah risk yang kita ambil tu, kita prepare lah at least 10 kali peluang. InsyaAllah dengan cara tersebut dia dapat memberi ketenangan dan kelegaan dalam aktiviti trading kita. Dia tak boleh macam terlalu fix sangat risk tu. Risk dengan margin lain tau. Margin kebenaran untuk masuk dalam market. Risk ni adalah tahap untuk menentukan analisis kita tu dah beralih arah ataupun mengikut arah. Jadi dia nak beralih arah tu mungkinlah kita akan rugi, tapi dia nak mengikut arah, dia perlu membuat sedikit retracement contohnya, ataupun floating. Itu yang dipanggil kena ada sediakan risk. Risk ni kalau boleh 10 kali daripada jumlah jarak risk stop loss kita tu. Tapi kalau dapat guide yang betul, insya-Allah 5 kali pun dah boleh dah. Boleh cuba, boleh mendalami benda ni nanti pelan-pelan. Seterusnya, kesilapan yang kelima. Banyak kesilapan ni, tapi tak apalah, kita share pelan-pelan, tengok apa benda yang kita boleh ambil daripada video ni. Bila CQG ada banyak fungsi, biasanya trader baru ni dia nak cuba semua. Ini bukan berlaku kat orang lain, saya sendiri pun sama. Bila kita baru dalam bidang ni, kita nak tahu tau, ni guna dia untuk apa, ini guna untuk apa. Jadi setiap kali kita mencuba tu, tanpa kita sedar, kita akan merisikokan kita punya fund. Jadi lebih baiklah kita dapatkan consultation ataupun bantuan daripada mentor-mentor yang diberi amanah oleh broker ataupun berlesen untuk membantu kita mendalami ilmu ni tanpa perlu melakukan banyak kesilapan. So bila ada banyak fungsi ni, kat situlah dia akan wujud entry tak dot plan, emosi naik turun, revenge market. Lepas tu disiplin pun memang out lah. Biasa memang yang tu lah yang akan berlaku. Bila kita nampak ada pengurangan fund tu dalam account, walaupun fund tersebut adalah daripada profit, itu pun boleh menyebabkan kita jadi loss control. So CQG ni kita kena jelas, dia bukan tempat nak buat eksperimen, tapi ia adalah untuk execute plan. Execute plan ni maksudnya kena ada well plan. Kena ada well plan yang terbukti dan betul-betul berkesan. Kenapa saya boleh share benda ni? Sebab saya memang dah ada proof based on kepada klien-klien kita yang dah belajar cara trading dengan saya. Saya tak nak bagi proof diri saya, sebab diri saya adalah diri kita dah ada pengalaman. So kita kena bagi daripada side klien kita. Itu yang kita perlu buat. Maksudnya kita boleh nilaikan keberkesanan teknikal tersebut. Last kali, jom kita tengok apa benda yang kesilapan yang seterusnya. Kesilapan yang keenam. Kesilapan yang seterusnya, kita tengok. Kesilapan yang seterusnya, bila rugi ni CQG lah yang dipersalahkan. Market dipersalahkan, CQG disalahkan. Diri sendiri tak salah, tapi sebenarnya yang salah cara kita nak guna benda ni, nak operation benda ni untuk menghasilkan kita duit. Itu yang kita kena ingat. Saya bukan nak takutkan, tapi lebih baik kita berkongsi sebelum benda tu berlaku. Jadi kalau contohlah daripada total loss tu, bila lihat video ni, mungkin dapat kurangkan ke 50.
Bukannya tak ada langsung, ada, tapi kuranglah sikit. Okey, so apa yang kita kena fokus? Kita nak highlight semula kat sini. Apa yang kita kena fokus? Kita kena fokus yang pertama. Kalau trader baru ni, kita kena fokus apa? Chart tu make sure clean, bersih. Time frame pun kena jelas, nak guna time frame mana. Bukan semua time frame boleh guna. Contoh dekat sini ada banyak. Bukan kita nak guna semua. Sebab fungsi setiap time frame tu berbeza mengikut jenis trading plan yang kita lakukan. Kalau kita scalping, kita guna time frame lain, gabungan time frame lain. Kalau kita swing, kita guna gabungan time frame lain. Kalau kita intraday, kita guna gabungan time frame lain. Gabungan, bukan single time frame. Kenapa perlu gabungan? Sebab dalam gabungan tersebut yang kita akan panggil dia sebagai top down analysis. So volume perlu difahami, kontrak pun kena jelas. Yang paling penting, entry ikut plan, kena ada SOP. Yang ni yang mahal, sampai orang jual beratus-ratus, beribu-ribu. Sebab dia orang dah pun testing SOP tersebut. Okey, so kurangkan benda, kita kena tambahkan pengalaman kita dalam ni. So kena pastikan yang pertama, tekan like. Lepas dah tonton video ni, tekan like. Yang kedua, komen. Kalau rajin lah komen, saya dah tonton. Kalau belum subscribe, pastikan subscribe. Sebab apa? Video yang saya bina dalam YouTube ni adalah bersiri dan bersilibus. Lagi banyak siri-siri yang kita tonton mengikut flow tu, lagi bertambah kita punya knowledge dan pengalaman. Sebab kalau dipecahkan benda ni, costing dia boleh mencecah belasan ribu dekat lot sana. Tapi dengan adanya platform ni, saya bagi secara percuma. Saya halalkan apa yang saya berikan dengan pengalaman yang ada untuk kita bangun sama-sama membina perubahan, insya-Allah. Jadi sampai di sini dulu video kali ni. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.